Kecil, boleh saya tahu tempat interview dekat mana? Ya, awak boleh sebut dekat sini kan? Dekat situ ada kursi, nanti pembantu akan panggil awak. Okay, terima kasih, Cik. Sama. Hello, Kak. Ya, dah boleh panggil next time untuk masuk. Okay, terima kasih. Dulu, apa? Assalamualaikum. Salam. Boleh masuk? Sila masuk. Boleh duduk. Terima kasih. Sama. Nurul Syafira. Cik, saya Nurul Syafira. Okay, saya Nurul Nakra binti Mahmazin daripada bahagian Human Resource. Jadi saya yang akan mengendalikan kita punya sesi interview pada pagi ini lah. Baik, Cik. Terima kasih kerana memberi ruang kepada saya untuk menghadiri sesi temuduga. Okay, sama-sama. Jadi, sebelum kita meneruskan kita punya sesi temuduga, macam mana awak punya perjalanan pada pagi ini? Okey, berjalan lancar? Alhamdulillah, Cik. Semuanya berjalan dengan lancar. Saya juga sampai sejam lebih awal daripada masa yang telah ditetapkan. Wah, awal bagus-bagus. Yang pekerja yang menepati masa macam ni lah yang kita cari sekarang. Baguslah untuk dunia pekerjaan sekarang. Baik, Syafira. Boleh awak perkenalkan diri secara ringkas dan ceritakan sedikit latar belakang pendidikan awak? Baik, Puan. Nama pembeli saya Nurul Syafira binti Muhammad Syukri. Saya merupakan graduan penulisan awam. Sepanjang tahun pengajian, saya menyertai beberapa program universiti dan tugasan berkumpulan yang membantu saya untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi, pengurusan masa dan tugasan berkumpulan. Selain itu, saya juga berminat dalam bidang pemasaran kerana saya suka berinteraksi dengan orang lain serta menghasilkan idea-idea yang kreatif untuk menarik perhatian masyarakat. Okay, menarik. Saya pun ada tengok daripada resume awak yang awak pernah menjadi ahli jawatankuasa pada peringkat universiti. Jadi pada pendapat awak, apa kemahiran yang awak rasa awak pelajari melalui pengalaman? Pada pendapat saya, kemahiran komunikasi lah merupakan antara kemahiran yang paling banyak saya pelajari. Contohnya semasa mengendalikan program, saya perlu berurusan dengan ramai pihak seperti pensyarah, pelajar dan juga pihak luar. Jadi, oleh sebab itulah saya belajar bagaimana untuk berkomunikasi ataupun bercakap dengan lebih sopan, jelas dan juga profesional. Itu saya juga belajar cara untuk mengurus tekanan apabila perlu menyiapkan tugasan dalam tempoh masa yang singkat. Ya, bagus. Sebab kemahiran seperti itu sangat penting khususnya dalam bidang pemasaran yang seperti awak mention. Sebab pekerja dia perlu berkomunikasi dengan pelanggan dan bekerjasama dalam organisasi. Okay, baik Syura. Pada pendapat awak, apakah kekuatan utama yang awak ada dan macam mana kekuatan tersebut boleh bantu awak dalam bidang? Kekuatan utama saya, sebenarnya saya seorang yang mudah bekerja dan cepat belajar perkara baru. Jadi, selain itu saya juga seseorang yang bertanggungjawab terhadap tugasan yang telah diberikan. Jika saya kurang mahir dalam sesuatu perkara, saya akan cuba untuk belajar dan memperbaiki diri sehingga saya memahami tugasan tersebut dengan baik. Okay, itu satu sikap yang bagus. Sebab dalam bidang pekerjaan ni, majikan dia lebih menghargai pekerja yang ada sifat ataupun ada rasa hendak belajar. Jadi, bagaimana pula jika kalau awak menghadapi pelanggan ataupun rakan kerja yang sukar untuk bekerjasama? So, apa tindakan awak? Tindakan saya untuk menghadapi pelanggan ataupun rakan sekerja yang sukar untuk bekerjasama ialah saya akan cuba untuk bercakap dengan tenang dan profesional terlebih dahulu. Saya percaya komunikasi yang baik adalah kunci sebenar untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Selain itu, saya juga akan cuba untuk memahami pandangan mereka sebelum membuat sebarang keputusan. Jadi, jika masalah masih tidak dapat diselesaikan, saya akan mendapat bantuan daripada pihak atasan supaya masalah tersebut dapat diselesaikan dengan lebih baik. Saya suka cara awak jawab soalan. Sebab awak nampak matang dan awak tahu macam mana nak mengendalikan sesuatu situasi. Ya, baik Farah. Sekarang saya ingin berkongsi sedikit tentang organisasi kami. Di mana syarikat kami sangat menitik beratkan nilai profesional, integriti dan kerjasama berpasukan. Kerana kami percaya bahawa pekerja ini merupakan aset yang penting dalam organisasi. Oleh itu, pihak syarikat kami sangat menitik beratkan dan memastikan pekerja berada dalam suasana kerja yang positif dan selesa. Tapi selain itu, kami juga menggalakkan pekerja untuk memberikan idea baru serta pandangan kreatif dalam setiap projek yang bakal kita jalankan. Saya tertarik bagaimana syarikat ini menghargai pekerja mereka. Pada pendapat saya, untuk meningkatkan motivasi pekerja, kita perlu adakan suasana tempat kerja yang positif. Betul. Kami juga percaya bahawa komunikasi yang baik antara pekerja dengan pihak pengurusan dapat membantu organisasi berkembang dengan lebih baik. Oleh sebab itu, pihak HR selalu dan sentiasa terbuka untuk mendengar luahan, pandangan ataupun masalah daripada pekerja.
Kalau boleh saya tahu Encik Nadra, bagaimana budaya kerja di syarikat ini? Budaya kerja di syarikat kita mengamalkan budaya yang profesional tetapi mesra. Walaupun setiap pekerja dia tahu dia ada tanggungjawab masing-masing, tetapi kami tetap menggalakkan sikap kerjasama antara pekerja. Contoh, pekerja dia sering berbincang dan membantu antara satu sama lain semasa menjalankan sesuatu projek. Tapi kami tidak mahu pekerja merasa terlalu tertekan ataupun bekerja secara bersendirian. Selain itu, pihak syarikat juga dia sering mengadakan aktiviti seperti team building, program motivasi dan majlis penghargaan pekerja bagi mengeratkan hubungan antara sesama staf lah. Saya suka budaya kerja di syarikat ini dan saya juga percaya bahawa hubungan yang baik antara pekerja dapat menghasilkan kerja yang lebih berkualiti. Betul. Kami juga sangat menjaga kebajikan pekerja kerana kami mahu pekerja merasa dihargai sepanjang mereka bekerja di syarikat kami. Okay, Syafira, awak ada apa-apa persoalan yang terbelenggu di fikiran nak tanya tentang kita punya syarikat? Sebenarnya saya juga ingin bertanya tentang peluang perkembangan kerjaya di syarikat ini. Adakah pekerja mempunyai peluang untuk kenaikan pangkat? Oh, semestinya. Syarikat kami sangat menggalakkan perkembangan kerjaya pekerja di mana sekiranya pekerja menunjukkan prestasi yang baik, disiplin yang tinggi dan komitmen akan diberi peluang untuk kenaikan pangkat. Selain itu, kami juga menyediakan pelbagai latihan dan kursus profesional untuk membantu pekerja meningkatkan mereka punya kemahiran. Contoh, pekerja dalam bidang pemasaran akan diberikan peluang untuk menghadiri seminar pemasaran digital dan latihan berkaitan dengan teknologi supaya mereka sentiasa mengikuti perkembangan semasa. Oh, ini sangat menarik kerana saya seorang yang sangat suka mempelajari perkara baru untuk meningkatkan kemahiran diri saya sendiri. Oh, bagus. Sebab sikap seperti itu sangat penting kerana dunia pekerjaan sekarang dia sentiasa berubah dan pekerja perlu bersedia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Saya sangat berpuas hati dengan cara awak berkomunikasi dan menjawab soalan sepanjang sistem monogram ini. Awak kelihatan sangat yakin, sopan dan semangat untuk belajar perkara baru. Terima kasih Cik atas malubalat yang diberikan. Saya sangat bahagianya. Saya juga semakin berminat untuk bekerja di syarikat ini selepas saya mendengar cara budaya kerja di syarikat ini dan cara mereka menghargai pekerja mereka dan juga peluang perkembangan kerjaya yang ditawarkan sangatlah baik untuk saya tawar diri bekerja sini. Sama-sama. Jadi pihak kami akan menghubungi Fira dalam masa terdekat mengenai keputusan pada temu pada hari ini. Jadi terima kasih kerana hadir pada hari ini dan saya doakan semoga berjaya. Sama-sama Cik Nadra dan juga terima kasih atas layan yang telah diberikan dan juga terima kasih memberi peluang kepada saya untuk menghadiri sesi temu kali ini. Baik, sama-sama. Semoga selamat sampai ke destinasi yang hendak Fira tujukan. Terima kasih Cik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Cik. Sama.